Yang Berusaha Tuan Zainal Abbas, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Sektor Operasi Sekolah, mewakili Menteri Pendidikan. Yang berhormat Fadlina Siddiq. Yang berbahagia Datuk Kathleen Chew, Pengarah Program Yayasan YTL. Yang berusaha Puan Siti Kamariah binti Ahmad Subki, Pemegang Amanah dan Pengarah Urusan Yayasan Hasanah. Yang berusaha Encik Lim Beng Chun, Pemegang Amanah Yayasan ECM Libra. Yang berusaha Encik Muhammad Khalid Muhammad Latif, Ketua Pengarah Unit Pantau Madani Jabatan Perdana Menteri. Profesor Dr. Samsul Nahar, Pro Naib Chancellor Operasi Akademik Inti International University and College, pengarah-pengarah dan wakil-wakil bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri, datuk-datuk, datin-datin, guru-guru, hadirin yang dihormati. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah. Saya tak pernah menyangka saya akan berada di sini pada malam ni, berdiri di sini. Terima kasih yang terutamanya, sumber inspirasi utama saya dalam bidang pendidikan khas adalah murid-murid saya. Murid-murid saya di SMK Alam Damai, SMK Orkid Desa yang banyak mengajar saya. Terima kasih juga buat suami saya, Muhammad Syahidi Ismail. Dia adalah antara penyebab saya berada di sini. Tanpa dia, ibu saya, ayah saya tak akan berkesempatan pun untuk memegang ijazah sarjana pendidikan. Kerana saya dan suami saya sebenarnya kami berkahwin di usia muda pada umur saya 19 tahun. Dan suami saya adalah seseorang yang banyak berkorban untuk memastikan saya menghabiskan pelajaran saya dalam ijazah dan memiliki segulung ijazah sarjana pendidikan. Terima kasih, Abang. Terima kasih kepada anak-anak saya. Terima kasih kepada KPM. Terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, tempat saya posting pertama sampai sekarang. Terima kasih kepada Barisan Pentadbir SMK Orkid Desa Kuala Lumpur yang banyak memberi peluang untuk saya terus ke hadapan. Terutama hari ini saya ada penolong kanan pendidikan khas Puan Nur Hayati. Okay, terima kasih Puan. Okay, sebenarnya sejak kecil saya sudah tahu arah hidup saya. Saya ingin menjadi seorang guru seperti arwah ayah saya. Arwah ayah bukan sekadar pendidik, tetapi pemimpin yang dihormati di sekolah dan juga dalam komuniti. Daripada beliaulah saya belajar bahawa pendidikan bukan hanya pekerjaan, tetapi satu amanah. Selama 5 tahun pertama saya mengajar, saya mengejar markah, grade dan peratus kelulusan. Saya fikir itulah kejayaan sebenar seorang guru. Namun segalanya berubah kerana seorang murid yang bernama Nabil Iman. Nabil ialah bekas murid saya dalam program pendidikan inklusif penuh, mengambil SPM. Dia seorang murid autistik yang berjiwa besar. Akademiknya sederhana, tetapi dia berbakat besar, berkemahiran dan sentiasa menghiburkan kami di sekolah dengan nyanyian lunaknya. 2 tahun selepas dia tamat persekolahan, dia datang menemui saya. Dengan suara dia yang perlahan, dia berkata, "Cikgu, saya dah cuba cari kerja, cikgu. Saya cuba sambung belajar, tapi semua tolak. Adakah sebab saya OKU, cikgu?" Itu pertanyaan dia pada saya. Dan soalan itu sangat menikam jiwa saya sehingga ke hati saya terdiam. Kerana saat itu saya sedar
Tugas guru tidak seharusnya berakhir di pagar sekolah sahaja. Kejayaan sebenar bukan hanya tentang berapa ramai yang lulus, tetapi berapa ramai yang masih mampu berdiri selepas meninggalkan sekolah. Sejak hari itu, saya membuat satu keputusan yang besar, meninggalkan zon selesa sebagai guru biologi, matematik, sains di arus perdana, dan saya melangkah ke dunia pendidikan khas. Di sinilah saya belajar bahawa setiap anak istimewa bukan kekurangan, tetapi keunikan yang menunggu untuk mereka diterokai. Saya percaya teknologi digital mampu menjadi jambatan yang menghubungkan mereka dengan masa hadapan. Murid saya bukan lagi sekadar pengguna, tetapi pencipta. Dengan kemahiran digital, mereka belajar mencipta, berfikir dan menzahirkan potensi luar biasa mereka. Namun, saya sedar cabaran mereka tidak berakhir di sekolah. Peluang pekerjaan dan pendidikan selepas tamat persekolahan masih terlalu terbatas. Lalu lahirlah PKOKU, Peluang Kerjaya dan Akademik OKU. Sebuah platform sehenti yang saya bangunkan menghimpunkan peluang pendidikan dan pekerjaan untuk komuniti OKU. Disokong oleh chatbot mesra OKU yang membantu mereka mencari peluang, sokongan dan menjana resume sendiri. PKOKU bukan sekadar inovasi. Ia adalah penghubung antara potensi dan masa hadapan mereka. Hari ini, saya membawa suara anak-anak istimewa yang ingin didengar. Dan semangat setiap pendidik yang percaya bahawa tugas kita belum selesai selagi masih ada seorang murid yang perlukan harapan. Kerana bagi saya, pendidikan bukan sekadar mengajar membaca dan menulis, tetapi memberi mereka peluang untuk hidup, berdikari dan bermimpi. Terima kasih.